Okay gang, hari ni aku nak pasang Android player dekat Wira Grand aku ni. Korang pun tahu memang lama dah ruang ni kosong rompong macam ni. Okay, Android player aku nak pasang adalah ini gang. Android player Ionon UX CST Plus. Mantap. Mesti korang tertanya kan, Ionon ni jenama apa bang? Ionon ni kan jenama yang selalu kereta-kereta mewah hanya pakai tau. Jadi memang berkualiti. Okay, sini dapat Android player dia, reverse camera, soket plug and play, tempat masuk SIM card, mikrofon, GPS signal, 4G signal, kabel-kabel yang lain dan juga buku manual. Baiklah, hari ni aku nak tunjuk pemasangan Android player dulu. Next video aku akan buat full review Android player Ionon ni. Tapi sebelum tu, mikrofon dan signal 4G ni aku tak guna, jadi letak tepi dulu. Soket plug and play ni pun Wira Grand aku dah pakai, jadi letak tepi juga. Reverse camera ni aku cara nak pasang kemudian, nanti aku buat video. Okey, sekarang aku nak pasang GPS punya signal ni. Aku nak pasang dekat atas dashboard depan tu geng. Okey, cara dia mudah saja. Cabutkan cover pilar tepi ni dan kabel GPS ni kan, dia punya kepala dia tu masukkan je dekat celah-celah tu. Jolok-jolok je sampai dia keluar dekat bawah ni. Yang GPS dekat atas ni kan aku tampal siap-siap dekat situ. Lepas tu dekat bawah ni masukkan dekat tempat Android player tu dan biarkan dekat situ. Wayar lebihan ni kan kemaskan dan sorokkan. Mantap. Okey, lepas tu aku cabutkan casing Android player ni untuk kita pasang Android player dekat situ. Ambil Android player ni dan masukkan je dekat casing tu. Android player ni saiz 9 inci geng. Jadi terus screw dekat situ. Lepas tu semua kabel-kabel yang ada soket putih ni masukkan je dekat tempat belakang Android ni. Setiap satu soket tu lain-lain bentuk dia, so tak ada masalah pun nak pasang geng. Mantap. Siap dah geng. Okey, soket plug and play ni Wira ni dah pakai tau. Tapi kalau kereta korang masih lagi standard, kena pakai soket ni. Kepala soket dia ni akan cucuk dekat bahagian belakang sini geng. Jadi masukkan dulu port USB ni, letak dekat laci dashboard. Soket plug and play tadi pasangkan dekat Android player. Ingat lagi tak GPS kita pasang tadi? Pasang dekat sini. Wira ni tak ada signal radio tau. Nanti aku akan pasang kemudian. Alright, lepas tu sumbat je semua kabel-kabel dekat dalam tu, dah pasang balik casing Android player ni. Mantap. Jom guys, siap dah geng. Cabut cover dia dulu. Dan jom kita try pasang. Hidup geng. Mantap. Okay, so far aku test kan, Android player Ionon ni memang laju geng. Yelah, 6GB RAM kot. Nanti aku akan buat full review Android Ionon ni Dan akhirnya Wira Grand aku kembali berbunyi geng. Lepas ni tak sunyi dah Wira Grand ni. Jadi geng, saya sudah pasang Android player Ionon UX CST Plus dekat Wira Grand aku ni. Korang kalau berminat nak tengok-tengok, boleh pergi dekat showcase di profile aku ya. Gang, jangan lupa follow aku untuk review Android player ni.